Dan kita pun dah sebut dah dulu. Jadi tuan-tuan boleh rujuk muka surat berapa, kan? Lafaz yang ada lebih kurang macam tu. Cuma bila sambung kelebihan sampai ada 1000 mati syahid tu kita tak jumpa lah. Maka sampai kat situ, maka inilah apa yang kita sebut dahulu dan kita sebut pula kali ini sebab ada persamaan, sikit persamaan. Sebaik-baik orang lelaki ini adalah mereka yang baik terhadap pasangan mereka, terhadap isteri mereka, terhadap keluarga mereka, terhadap anak-anak dan isteri dia. Terangkatlah bagi setiap perempuan itu darjatnya pada setiap siang dan malam. Tiap-tiap siang, tiap-tiap malam. Perempuan ni dapat darjat. Perempuan dapat darjat disebabkan layanan baik suami terhadap dia, ikut matan yang kita baca ni. Kan? Jadi naik darjat tu 1000 pahala syahid. Maksud dia dapat pahala. 1000 kematian syahid. Maksudnya mati syahid 1000 pahala. Yang mana syahid itu dalam peperangan sabilillah.